Hai istriku. 18 bulan. Aduh my god. Aduh, alamak. Sevideo. Sampai ke hari tua mencintai Maria sayang, di hari bahagia di bawah bulan bintang, kasih kita berdua. Adik-adik, selamat pengantin baru. Congratulations. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru Adib dan Yasmin. Adib, Yasmin, selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Mencintaimu, mencintaimu, mencintaimu. Jika ku radio dan engkau lagunya, dan aku putarkan hingga semua terleka, begitulah kita ditakdirkan untuk bersama. Jika ku air wudumu menjadi serimu dalam 5 waktu, jika kau kuat percaya akulah jodohmu, jagamu selalu. Menarilah sayang di hari bahagia di bawah bulan bintang, kasih kita berdua. Jangan bimbang sayang, kita harungi bersama berdua selamanya, sampai ke hari tua. Mencintaimu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Adib bin Azhar. Ya saya. Aku nikah dan aku kahwinkan kamu dengan anakku Yasmin binti Zaiful Anwar dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Aku terima nikah Yasmin binti Zaiful Anwar dengan mas kahwin RM500 tunai. Menarilah sayang di hari bahagia di bawah bulan bintang, kasih kita berdua. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya, Yasmin binti Zaiful Anwar, selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepada selama tempoh masa yang tersebut. Mencintai Maria sayang di hari bahagia di bawah bulan bintang, kasih kita berdua. Jangan bimbang sayang, kita harungi bersama berdua selamanya, sampai ke hari tua. Hingga ke akhirnya kalau cinta terindah. Jaga nama baik-baik aja. Saya cuba terbaik jaga saya. Hai istriku. 18 bulan. Aduh my god. Aduh, alamak. Sevideo. Isteri saya. Oh, isteri saya. Ya. Oh, isteri saya. Sampai ke hari tua. Hingga ke Ada juga. indah, kaulah satunya. Sampai ke hari tua, menjadi milikku hingga ke hujung nyawa. Mencintaimu, mencintaimu. Okay, noted. Mencintaimu, mencintaimu.
yang redup, kau mengubah semua jalanku. Hari-hari kau denganku. Kini kau aku percaya untuk melengkapi hidup. Yang ku cari, yang ku mau, kali ini akan kau ungkapkan. Actually you guys dah kahwin? Happy tak? Tak. Mana lagi dah bos? Sekarang ke tadi? Tadi lagi first. Tapi sekarang ni nervous sebab lagi ramai. You guys kata you guys dah kahwin. Mana bukti? Mana? Tunjuk kamera. Sayangku, karena kau adalah diriku dan ku adalah dirimu. Kita satu, ku inginkan dirimu dan kau inginkan diriku selalu. Di setiap waktu kau tulang rusukku yang hilang dari badanku. Kau adalah doa yang terkabul dari Tuhanku. Kini kau aku percaya untuk melengkapi hidupku, dan kau mampu yakinkan semua yang ku cari, yang kau mau. Kali ini akan kubuktikan semuanya kepadamu. Segenap rasa yang telah ku simpan kepadamu. Kau temani diriku dan kau ku temani selamanya. Oh sayangku, karena kau adalah diriku dan ku adalah dirimu. Kita Selamat pengantin baru. Wishing you all the best from us. Semoga berkekalan hingga ke jannah. Semoga sentiasa happy dengan adik. Adik jaga Min elok tau. Awas, kena jaga tau. Min, nanti dekat rumah baru jangan lupa jemput kita orang makan-makan. Min, jangan lupa kita orang penat kita orang hari ni. Belah ni, belah. Min ni nampak je garang, tapi sebenarnya dia baik orangnya. Dalam hati dia tak main. Lepas tu Min ni dia sangat-sangat pentingkan friendship. Min, kalau sedih jangan lupa kita orang semua ada. Betul. Bahu senjata untuk kami. Sedih tak? Sedih, dah nangis dah tadi. Rasa macam sempat bahan. Sedih tapi sebab husband dia Adib, so kita orang happy. Congratulations. Yasmin, pendiam tapi kerja selesai. Itulah. Yasmin orang yang sangat teliti lah. Kalau bagi benda yang complicated dia boleh selesaikan lah. Itu kelebihan dia. Mudah-mudahan bahagia sehingga ke jannah. Bertolak ansur jika sekiranya ada sebarang isu. Bersirit sihat. Penting sekali kena bertolak ansur. Mudah-mudahan dapat jadi isteri yang soleh lah. Dapat cucu yang banyak. yang Kita orang dapat cucu yang banyak. Selamat pengantin baru. Ini dia lebih pendiam, tapi dia keras kepala juga. Tapi insyaAllah dia sweet sebenarnya orangnya. Okey, untuk adik bila masuk alam perkahwinan ni selalunya kena banyak bersabar dengan isteri. Kalau dah ada anak insyaAllah lebih bersabar lah orang kata kan. Tapi insyaAllah sebagai abang sangat sayang pada adik dia. Tapi bila sampai satu masa dia akan nak pilih hidup sendiri. InsyaAllah pilihan hidup tu akan terus membawa kepada yang kebaikan lah. Selamat pengantin baru Adib dan Yasmin. Kenal dia time sekolah lah, daripada puan sampai kan. So, tidur, mandi, bangun, main bola ke apa semua sekali. So senang cerita 2012 sampai sekarang. So 13 tahun lah. Momen kelakar dengan buruk sekali. Kalau adik rasa dia tahu momen ni dekat staff room, bilik guru, ada 4 orang. So dia tahu. Momen tu kena salam semua cikgu. Dia bagi hint. Kalau time aku dulu, dia lah orang kuat lah. Time saya kahwin dulu kan. Tu untuk sekarang ni, dan saya pula untuk balas jasa. Adik Yasmin, selamat pengantin baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi dan Abah mendoakan semoga rumah tangga Adik dan juga Yasmin rukun, aman, damai. Jika ada salah faham, selesaikan, bincangkan sebaik yang mungkin. Semoga rumah tangga yang dibina oleh Adik dan Yasmin kekal sehingga ke syurga. Abang mengucapkan selamat pengantin baru Mama Adik dan Yasmin. Semoga kekal akhir hayat dan bahagia selalu. Adik seorang anak yang tak pernahlah menyakiti hati Umi. Semoga macam mana Umi didik Adik
Adik pun boleh jaga rumah tangga adik sebagaimana Umi didik adik. Umi mendoakan kebahagiaan rumah tangga adik dan Yasmin. Adik Yasmin, selamat pengantin baru. Adik ni dia macam cepat touching lah. Sebab dari kecil dia memang macam tu. Even macam if kakak dia kena pukul, kena rotan, even bukan salah dia yang menangis. Dia memang jenis yang cepat touching ni orang. He's a really good brother lah for me. Because kita orang beza 2 tahun je. So kita memang rapat lah. Best memory I think kita orang dulu memang banyak gaduh. That one thing yang kita macam tak boleh lah kalau kena sentuh sikit. Kena gaduh-gaduh, cubit-cubit, gigit-gigit. Tapi but now bila both of us dah growing up and then we makin relate each other lah. We can faham each other punya feeling. Okay, kepada Yasmin dan Adik, selamat pengantin baru. Semoga berbahagia sehingga jannah. Kepada Adik, tolong jaga Min tu sebaik mungkin. Ingatlah masa jaga, Abah jaga kakak. And then untuk Min, tak apa, faham je Adik tu macam mana. Oh, yes. Kalau boleh, nak anak buah. Sebab Danish tak ada dekat sini. Dia mesti nak anak buah juga. Okay, jangan lupa kalau boleh nak ramai. Tak nak satu. Selamat pengantin baru.